saya baru pulang dan hasilnya keluar. Melihat bahawa pihak satu lagi sebenarnya menangkap Chi Ding dengan tangan kosong, Lau Bai memandang tidak percaya. Dia percaya bahawa orang biasa tidak boleh melakukannya. Pasti ada sesuatu yang tidak kena dengan pistol Ding. Jadi dia berpaling dan menembak anaknya, Xiao Hei, serta merta menjerit seperti babi menyembelih. Akhirnya, di bawah pertanyaan Lau Bai, Ah Wei tiada pilihan selain mengaku kepada mereka, saya mempunyai kuasa besar. Selepas mendengar ini, Lau Bai tiba-tiba mendapat idea yang berani. Kemudian dia mengambil pisau meja dari meja. Dia menikam Ah Wei di perut. Akibatnya, pisau meja itu dibengkokkan pada 90 darjah di tempat kejadian. Barulah mereka berdua percaya dengan apa yang dikatakan oleh A Wei. Tetapi walaupun dengan kuasa besar yang dicemburui, Ah Wei masih tidak berpuas hati kerana ada simpulan yang tidak dapat diselesaikan dalam hatinya. Ini menjadikan Ah Wei mempunyai keluarga yang bahagia. Tetapi apabila dia dan ibu bapanya baru keluar dari restoran, ketika bersiap untuk pulang, malangnya, dia terserempak dengan perompak bersenjata. Untuk melindungi isteri dan anak-anak saya, bapa memilih untuk melawan. Ah Wei muda melihat ini. Dia juga berani melangkah ke hadapan untuk melawannya. Dalam keadaan panik, malangnya dia memukul bapanya. Malah ibu saya tidak terlepas. Walaupun perompak berjaya dihalau, malangnya, ibu bapanya telah dihantar pergi di tempat kejadian. Ini juga membuatkan Ah Wei tidak dapat melepaskan diri apabila sudah dewasa. Nasib baik, Lau Bai dan isterinya mengambilnya sebagai anak angkat. Biarlah Awi merasai semula kemesraan ibu bapanya, tanpa diduga, kerana kemalangan, benar-benar mengubah hidupnya. Kerana dia baik hati membuka pintu untuk perompak itu. Akibatnya, Lau Bai, yang ingin bertindak berani, ditembak beberapa kali. Lau Bai terbaring di atas tanah. Beritahu Ah Wei baris klasik. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggungjawab. Nasib baik, Lau Bai dihantar ke hospital untuk diselamatkan tepat pada masanya. Barulah dia terlepas dari malapetaka. Ah Wei tertekan baru mahu keluar berehat. Tanpa diduga, tiba-tiba dia terdengar satu suara memanggilnya. Sejurus selepas itu, seorang lelaki misteri berkerusi roda muncul di hadapannya. Lelaki botak itu berkata dia seorang profesor di sebuah kolej dan pelajarnya mempunyai kemahiran yang unik seperti Ah Wei. Jadi di bawah pimpinan profesor, Ah Wei datang ke akademi ajaib ini. Di sini dia melihat semua jenis kuasa besar.